Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia pada detik waktunya, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Fungsi Institusi Diraja dalam Sistem Pemerintahan Negara. Hadirin yang dimuliakan, dalam arus kemodenan yang semakin mencabar, kita sering terpesona dengan kemajuan teknologi dan pembangunan fizikal. Namun, pernahkah kita bertanya apakah tunjang sebenar yang menjamin kestabilan dan kedaulatan negara kita? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan institusi diraja, warisan agung menjadi payung kepada rakyat dan negara. Hadirin sekalian, fungsi pertama institusi diraja ialah sebagai ketua negara dan lambang perpaduan rakyat. Dalam sistem raja berperlembagaan yang di-Pertuan Agong menjadi simbol penyatuan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Baginda bukan sekadar pemerintah tetapi juga pemayung yang menaungi seluruh rakyatnya dengan penuh keadilan dan saksama. Fungsi kedua pula ialah sebagai pelindung perlembagaan persekutuan. Raja-raja Melayu berperanan memastikan setiap undang-undang yang digubal tidak bercanggah dengan perlembagaan. Tanpa institusi diraja, keseimbangan kuasa dalam pemerintahan mungkin akan terjejas. Oleh itu, raja merupakan benteng terakhir dalam mempertahankan kedaulatan undang-undang negara. Hadirin yang dihormati, selain itu, institusi diraja juga memainkan peranan sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri Melayu. Peranan ini amat penting bagi memastikan kesucian agama Islam terus terpelihara dan diamalkan dengan harmoni dalam masyarakat majmuk. Dalam hal ini, raja bukan sekadar memimpin, malah menjadi contoh teladan kepada rakyatnya. Sebagai contoh kebijaksanaan dan kewibawaan Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah sering menjadi rujukan dalam pelbagai aspek kenegaraan. Titah baginda yang syarat dengan ilmu menekankan kepentingan perpaduan, integriti dan pendidikan. Ini jelas mencerminkan peranan raja sebagai pemimpin berwawasan. Hadirin sekalian, seterusnya, institusi diraja memainkan peranan sebagai pengimbang kuasa dalam sistem pemerintahan. Dalam keadaan tertentu, raja mempunyai kuasa budi bicara seperti melantik Perdana Menteri, tidak memperkenankan pembubaran parlimen serta memastikan kesejahteraan negara sentiasa terpelihara. Peranan ini amat penting terutamanya ketika negara berhadapan dengan krisis politik. Tidak ketinggalan, institusi diraja juga berperanan sebagai penaung kebajikan rakyat. Raja sentiasa prihatin terhadap nasib rakyat, terutamanya golongan yang kurang bermampu. Melalui pelbagai inisiatif, bantuan dan sokongan moral, raja membuktikan bahawa baginda sentiasa dekat di hati rakyat. Hadirin yang saya hormati, kesimpulannya, institusi diraja bukan sekadar simbol sejarah tetapi merupakan tonggak utama dalam politik, perpaduan rakyat dan kedaulatan negara. Oleh itu, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita hendaklah sentiasa menghormati, bekerjasama dan menjunjung institusi diraja agar terus kekal relevan sepanjang zaman. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyeru kepada semua, marilah kita bersama-sama memelihara warisan ini kerana disitulah terletaknya kekuatan sebenar negara kita. Sekian, terima kasih.